alat muzik somporin yang mula diciptanya hampir 20 tahun lalu akhirnya diiktiraf sebagai produk Malaysia dan telah menerima anugerah pengiktirafan inovasi akar umbi sempena Majlis Rasmian Tahun Sains dan Gerakan Inovasi Malaysia 2012. Ciptaan inovasi ini telah membawa rezeki kepada beliau melalui kontrak persembahan kumpulan muzik buluh yang dibentuknya, iaitu Bambuza Exotica di seluruh negeri, selain menerima banyak tempahan khususnya daripada sekolah-sekolah dan orang perseorangan. Kita saksikan. Persembahan live depan mata kita oleh Encik Filipus Jani.